Pokcik niat dah. Siapa dia naik taksi pokcik hari Jumaat, free. Pokcik nak sedekah dengan pitimah tak ada. Yang mampu pokcik sedekah ialah khidmat. Pokcik nak dikata, biar betul-betul pokcik. Tak pernah lagi yang mau naik taksi free pun. Baloh gaya ada nak bayar, mahal. Amor ni 3 kali ganda. Tapi pokcik ni free. Pokcik ni kata betul. Memang pokcik, pokcik niat sedekah. Hati ni tak reti ke, dia ingat ke pokcik ni gelenya. Boleh dia kata, kau pokcik tak saya ambil ki hamba retin no. Main orang tua walaupun ngaji tak tinggi, dia orang pengalaman. Dok mek, hak rumah pokcik comel pada mek lagi. Tak malu. Hak mek nak ayat wiki ke berapa gun ni beras tu. Dia tu mau mari telitah. Dia nak sedekah warna. Dia sediakan pengayuh beca. Gati taksi roda 3. Kai pagi makan pagi. Kai petang belum tentu lagi. Tapi bila pengkuliah tu kata sedekah lah. Dengan tenaga kau fikiran kau apa. Dia pun marilah telitah. Dia ada taksi. Dia boleh bagi perkhidmatan. Orang naik taksi dia free. Mana ada naik taksi free. Turun balah gajah. Ada nak banyak aja. Pokcik ni kerana jalan jiwa dia berasa nak sedekah walaupun tak boleh dengan pitih mah. Dia memilih hari Jumaat. Siapa dia naik taksi di hari Jumaat? Free. Tak payah tambah. Berapa dia pilih hari Jumaat? Kerana kalau kita bersedekah hari lain, satu hari gratis 10. Hari Jumaat, satu hari gratis 70. Ramadan, satu hari gratis 700 malah lebih lagi. Dia pun ambil dah hari Jumaat. Dia pun tubik ganti taksi. Nak bagi perkhidmatan siapa dia naik taksi dia. Tobik. Ada hak seorang Tino tu datang. Pokcik taksi. Besar lah. Allah besar pahala dia tu. Mentah mari. Mek pergi mana mek? Nak pergi depan tu. Nak taksi tu. Allah. Telitah di hati tu pokcik. Allah ya Allah. Buih kecil-kecil ya Allah. Salah juk. Nak ambak nak turun tak boleh dah. Gratis lah. Berkenyuk. Siapa depan pun turun. Hak Tino ni pun kata ke dia. Pokcik berapa tambah pokcik? Pokcik ni bila-bila nyawa tak lepas mengup penak. Dok. Memang pokcik ni ada. Siapa dia naik taksi pokcik hari Jumaat free. Pokcik nak sedekah dengan pitimah tak ada. Yang mampu pokcik sedekah ialah khidmat. Hak Tino ni kata, biar betul-betul pokcik. Tak pernah lagi yang mau naik taksi free pun. Baloh gaya ada nak bayar, mahal. Amor ni 3 kali ganda. Tapi pokcik ni free. Pokcik ni kata betul. Memang pokcik, pokcik niat sedekah. Hak Tino ni tak reti ke, dia ingat ke pokcik ni gelenya. Boleh dia kata, kau pokcik tak saya ambil ki hamba retin no. Main orang tua walaupun ngaji tak tinggi, dia orang pengalaman. Dok mek, hak rumah pokcik comel pada mek lagi. Tak malu. Hak mek nak ayat wiki ke berapa gun ni beras tu. Nak ya. Pokcik tu pergi, hak Tino berasa hati. Oh, pokcik kata aku ni huduh benar kali. Mak dengan bini dia pun huduh aku lagi. Faham? Tunggulah pokcik ni aku nak tengok setara mana nak sedekah. Setara mana. Pokcik ni 2 minggu tak tobik kata. Bagi taksi. Tobik lepas pada tu taksi ring baru ke apa ni mata lolah. Takut jumpa pula pala besar. Tobik. Pokcik, aloh. Pagi ni mek, minta maaf mek, pola lain mek. Pokcik taksi dia pala besar nak kecil-kecil. Dengan mek 2 minggu bagi taksi mek. Biarlah mek. Jangan gitu pokcik tegamuk, pokcik buat gitu kamu. Amat ada kerja depan tu. Pakai naik gitu. Allah tak ada apa dalam ni. Baiki puluk dah lah. Tak apa pokcik. Amu gati ya. Amu gati. Kayuh tu. Tayalah kono. Tayalah kono mewu. Kona mana tu. Orang tolong. Rupanya orang mana 3 rupanya sini. Tak tahu lah rumah di mana. Tak tahu.
Turun pocik ni tak boleh kecek dah, tak boleh kecek. Seluk. Hak Tino ni kata ke dia, berapa tambah pocik? Bayar berapa. Hang bayar belakang. Pocik ni tak boleh kata gapo, isyarat gitu. Hak Tino pun bahalah, makna tak payah bayar. Hak Tino pun pun cunggi. Suka Tino. Pocik ni tak boleh naik dah taksi gelik. Boleh tak Tobik? Bini dia kata, mana tak pergi cari pahala dah kau? Dia pergi bini pula bengong semua. Oh, boleh bini lagu ni pahala. Buat nganyi boleh. Itulah cari pahala sangat. No, dua tu ada lah. Boleh makan setahun tu pahala tu. Tagi dah pocik tu ke jalan tu. Tagi, dia tak ke jalan lain pula. Dah tahu dah. Dah sudah gatih dia dua pohon tu. Relax. Mata bunyi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Celak mata. Allah. Mek ni duduk mana nak Mek? Pocik teh lah kapal lain tu. Ni Mek dari sana. Dah pocik. Amo 100 cari pocik. 100 amo tanya khabar pocik. Amo duk tanya orang gatih taksi kan. Dia mau teroyak teh kut jalan. Hok tamu mari. Bapa Mek cari pocik gini mau ni. Mek nak nyanyi pocik pula kau. Dah. Hari ni amo tidak naik taksi pocik. Hari ni dah. Betul cari amo ni. Hari ni amo nak pergi kenal rumah pocik. Hari ni amo nak pergi kenal rumah pocik je. Biar betul-betul Mek, berapa je Mek. Kalau dia buat taksi, wak klik ikan, wak klik sayur. Ni wak klik. Naik lagi tu. Mek, beringat molek Mek. Alah tak apa pocik, tak ada gapo Bapanya nak gitu. Memanglah Mek tak ada apa, pocik hok tanya. Acuh taksi pocik hari ni naik. Tatilah kau gempung, siapa dekat tu dia betul. Tu rumah pocik. Tunjuk rumah pocik tu, jerit Tino tu. Kalau lagi pocik, Allah, apalah tu ketemu aku ni jerit pula dengan fakta rumah pula. Dok pocik, Allahu Rabbi ya Karim. Rupanya Allah Ta'ala nak tunjuk kamu, Allah Ta'ala ketemukan hamba dengan pocik penuh hikmah. Amo menangis ni pocik, pasal amo mengenalkan. Pocik yang susah setahun ni. Doa setahun ni. Tak boleh sedekah dengan pitimah, tapi pocik nak sedekah juga dengan perkhidmatan. Mulia hati pocik. Amo ni pocik orang Tino kaya. Tapi amo tak cerita sikit rambut pun nak sedekah. Hak ni yang mau menangis pocik. Tak apa pocik. Pocik duduk berapa orang di rumah ni? Pocik duduk ni orang. Pocik sekelamin anak 4 orang. Tak apa. Esok amo mari, amo bawa orang. Amo uruskan. Nenek orang amo pergi atas umrah. Nenek orang amo atas umrah pocik. Biar betul-betul Mek, ramah ni. Tak apa. Amo mampu. Bukan ni 8-10 amo boleh hantar. Esok amo mari, bawa orang, suruh baiki rumah pocik. Dan pocik tak usah rusing lah. Tiap-tiap bulan, amo akan bagi bantuan pocik. Terfikir tak tuan-tuan? Wa huwa yukhlifu, Allah Ta'ala ganti. Ada tak ustaz ulang kata? Amo pecing 2019. Amo banyak kerja di Gua Musa. Amo salah seorang daripada yang telah ditawarkan bawa pergi umrah boleh puasa. Rupanya amo ni adalah orang yang tahun yang ke-10. Ada hamba Allah Ta'ala tiap-tiap tahun bawa orang pergi umrah boleh puasa. Tak payah hamba sebut nama dia. Tetapi Allah Ta'ala gantikan perniagaan dia. Masya Allah. Nak ya juga. Wahuwa yukhlif. Sebab itu tuan-tuan, kalau malam ni dalam poket ada 50, tak usah fikir-fikir. Bubuh 50. Tuhan ganti lepas pada ni. Nak ya. Penat lagu ni. Dia juga yak boleh lah. Kita. Nampak? Belum lagi orang nak ajak pergi di Palestin. Belum lagi orang nak ajak pergi di Syria. Belum lagi nak ajak pergi fisabilillah lain. Hati pun kena. Ada. Tapi dengan mulut kok ni nak ajak pergi popok kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu kajian di US lah dia buat. Dia kata orang yang seumur dengan kita ni, dia boleh duduk dengan orang ngajar kau, dengan orang kurang lebih dalam sejam.
Lebih pada sejam dia tak lagi selalu. Dia akan pergi tubik kut mata, kut telinga, nak pergi. Mayak dia. Dia tubik kut ni, tubik kut mata, malah kali dia tubik kut pintu je tak satu. Enggak amo tengok dekat sejam lebih dah tuan-tuan. Amo pun ingat masa amo belajar dulu, ada seorang tok guru amo tu dia kata, "Ustaz, dia kata dia ayat kena nak murid dia lah. Esok kalau hantar semua jadi pengkuliah ke apa ceramah, orang tengok depan tu. Kalau orang depan tu baik kaki sabar 3 kali, baik berhenti dia kata. Amo tengok kaki popa. Amo ingat tok guru amo. Tapi kalau tanya mulut, nak semacam ni, oh ustaz berhenti dah setengah jam lagi ya ustaz. Memang mulut bapa kita. Tapi kaki tak boleh pergi dah nampak. Apa kita lah bini tolak atas kereta tolak macam ni. Tak boleh jalan lah mana kan. Pung ibu tunggal lalu. Boleh wak muda tu. Bini kata gap dia, wak muda, mung pa aku tolak. Aku tolak lah kau, maaf. Apa kita pun lebih kurang gitu lah tuan-tuan. Tanya setengah lagi boleh nak gitu, tapi kaki popa. Padahal ada tu. Itulah kuliah hamba nak ya tuan-tuan. Tu baru kata indah khabar dari rupa. Dengar kau nama dekat sohu dah ni. Padahal benda lagu tu nak mai raya. Lagu tu pada kita, pok kita. Tapi amba rasa itulah saja yang mampu amba sampaikan. Memang amba tak ada ilmu tuan-tuan. Amba berani mari ni atas dasar seorang ulama kata, berdakwahlah sehingga menjadi alim. Jangan tunggu alim baru nak berdakwah. Kalau atas dasar ilmu memang tak mampu. Amo minta maaf banyak kepada ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, haji-haji dan hajah-hajah. Mungkin ada YB, tak YB lagi lah nak gitu tak. Nak gitu. Walaupun hari ni gobak pun nak gitu. Pak gobak pun tapi nama YB tu tak ada. Kan? Cuma nak boboh mantan depan tu tapi gitu tak. Terima kasih banyak dah. Angguk-angguk juga. Kau tu kena boboh tu kan gitu. Angguk hangguk nak gitu. Bila-bila 400 tak juga tuan-tuan. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menyumbang. Mudah-mudahan inilah yang dikatakan dalam kitab azkar. Kalau mau nak suruh lubang kuburmu luar melalui sedekah. Kalau mau nak suruh lubang kuburmu luar melalui sedekah. Kalau mau sedekah seria luah ni. 10 riyal luah ni. Lagi banyak. Kalau seria dekat ni lah. Tambah lagi lah kena peluah. Nah ya wi. Seria pun dah ikhlas. Tuhan kira ikhlas. Dia ingat kau malaikat tak uti bil dah. Dia ingat tu tak uti bil dah. Apa minta bobo 10 ikhlas. Duk main seria ikhlas. Bobo 10 biar ikhlas nak begitu. Dia ingat aku bodoh tak pandai bil dah. Jak muda sepatu main seria ikhlas. Nak berhenti dah tu. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.